Mike terhidu bau yang mencurigakan. Dia mendekati lelaki di hadapannya, dan di bawah pandangan semua orang, dia menghidu punggung lelaki itu dengan berhati-hati. Kemudian dia menghulurkan tangan dan menemui sebuah bungkusan putih. Dia menggunakan bau itu untuk kelebihannya, dan 2 hari kemudian, atas jasanya yang berjasa dalam merampas barang seludup, Mike dinaikkan pangkat daripada pekerja sementara kepada anjing polis sepenuhnya, menjadi wira hebat di mata semua orang. Sementara itu, kapten di sebelahnya sedang mengejang dengan kuat. Tanpa disedari oleh Mike, sepasang mata sedang memerhatikannya dengan teliti dari jauh. Malam itu, dia bertemu dengan lelaki tua misteri itu yang berkata, "Aku menyelamatkanmu hari itu. Aku dengan susah payah menghidupkanmu semula menggunakan organ haiwan. Sekarang, terlalu mencolok mata, terlalu berbahaya." Mike, yang menyangka lelaki tua itu sebagai orang gila, berpaling dan pergi. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku kerana tidak sopan." Lelaki tua itu mengheret Mike kembali ke pangkalan penyelidikan dan menjelaskan kaedah pemindahan spesies supernya. Walaupun ia akan memberikannya kebolehan haiwan, ia juga akan menyebabkannya menunjukkan tingkah laku haiwan yang tidak normal. Ia sangat berbahaya, awak kena tinggal di makmal. Setelah baru sahaja mencapai kemuncak hidupnya, Mike enggan mendengar kata-kata lelaki tua itu. Keesokan harinya, dia dipanggil oleh kapten untuk ditegur. Dia tidak mendengar sepatah kata pun, matanya tertumpu pada kaki ayam di tangan kapten. Selepas kapten pergi, Mike menariknya dari tong sampah dan mula melahapnya. Kemudian ketua itu menangkapnya. "Saya telah makan dari dalam sampah sebelum ini. Semasa bertugas, saya ternampak seorang wanita cantik lalu lalang. Saya langsung tidak dapat menahan keterujaan saya. Ya, sayang sudah dipaku kuat. Tidak akan ke mana-mana." Pada sebelah petang, saya melawat Ellie di tempat perlindungan haiwan. Sekali lagi, saya tidak dapat menahan keterujaan saya dan bergadur dengan joran di dalam tangki ikan. Di dalam bilik dalam, terdapat pelbagai jenis haiwan kecil. Tetapi yang paling menyusahkan ialah gorila ini. Seketika dia memeluk Ellie dengan lembut. Seketika kemudian dia bergadur dengan Mike apabila Ellie berpaling. Apabila Ellie berpaling, mereka seolah-olah seakan adik-beradik semula. Mike mula berasa takut. Pagi itu, dia terjaga dan mendapati dirinya sedang tidur di kedai daging. Perutnya membuncit seperti sedang hamil. Dalam ketakutan, dia bergegas kembali kepada lelaki tua itu. Selepas beberapa latihan intensif, perutnya akhirnya turun. Lelaki tua itu berkata manfaat terbesar ialah selera makan. Apabila lapar, manfaat itu menggantikan sepenuhnya kemanusiaan. Siapakah budak baik itu? Kenapa saya bangun? Ini serius. Saya bertukar menjadi haiwan. Satu-satunya cara untuk mengawal keadaan di sini ialah memastikan perut anda kenyang sepanjang masa. Jadi, mereka membawa beg besar makanan untuk misi. Tetapi makanan pun tidak dapat menyelesaikan masalah hari jadi. Ini kawasan kejiranan kami, itu sahaja.